Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SPPB Sukri bin Sulaiman, Timbalan Ketua Polis Bantuan Operasi UiTM Shah Alam. Ini merupakan taklimat keselamatan UiTM sepenuh minggu di sini siswa. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada semua mahasiswa dan mahasiswi kerana berjaya menjadi warga sebahagian daripada keluarga UiTM. Dan untuk makluman semua, jabatan yang bertanggungjawab untuk menerajui keselamatan dan juga hal ehwal yang melibatkan tentang keselamatan iaitu adalah Polis Bantuan UiTM. Okey. Okey, yang ini saya pergi sejarah penubuhan UiTM mana UiTM bermula daripada Dewan Latihan Rida 1956, seterusnya 1965 Maktab Mara, kemudian ITM pada 1967, kemudian di-upgrade pada Institut Teknologi Mara pada 1996 sehinggalah tahun 1999 kita diiktiraf sebagai UiTM. Ini untuk mengemar ringkaslah. Okey, yang ini saya akan bagikan kepada skop kepada pengenalan polis bantuan, pengenalan kawasan kampus, waktu operasi lalu keluar masuk, termasuk dari kawasan polis, kesempatan di Kuala Kediaman dan juga sesi soal jawab ni mungkin taklah sebab kita buat secara online. Dan akhir sekali adalah penutup lah. Okey. Secara ringkasnya pengenalan polis bantuan iaitu ia bermula secara keseluruhan lah, iaitu 50 tahun, yang mana pada tahun 1974 bermula daripada safeguard keselamatan, kemudian kita upgrade kepada bahagian keselamatan pada tahun 1974 juga September, kemudian pada April kita naik kepada polis bantuan 2011, yang mana polis bantuan itu merupakan universiti IPTA pertama yang diberikan kuasa polis bantuan. Dan kemudian seterusnya sekarang April 2022 merupakan 12 tahun polis bantuan dan sehinggalah pada hari ini. Okey. Ini adalah logo-logo lah logo keselamatan, logo bahagian keselamatan dan akhirnya adalah logo polis bantuan. Yang mana bagi kampus negeri ia diletakkan di bawah pejabat rektor dan fungsi masih sama juga. Skop tugas dan bidang tugas diperluaskan yang mempunyai kuasa polis. Okey. Okey, ini adalah lokasi kampus lah. Kita ada keseluruhan kampus yang mana ini jumlah staf 18,000, kita ada pelajar lebih kurang 187 dan kita ada kampus total 35 buah kampus di setiap negeri. Okey. Okey, secara ringkasnya pengenalan polis bantuan adalah ditubuhkan untuk lebih satu keselamatan, pasukan keselamatan yang lebih profesional selaras dengan imej dan infrastruktur universiti yang semakin berkembang, dan kedua menjadikan pengurusan keselamatan lebih baik selaras dengan beban tugas anggota keselamatan yang makin bertambah sejari, dan ini juga termasuk mengurangkan jenayah dan juga sebarang kes-kes seperti jenayah seksual dan kecurian di dalam kawasan kampus. Kemudian yang terakhir, polis bantuan ini juga adalah salah satu usaha proaktif universiti untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada semua para pelanggan. Pelanggan ni bukan saja pelajar, termasuk staf, termasuk orang awam, termasuk agensi lain yang berurusan dalam UiTM. Okey, yang ini secara ringkasnya ini adalah contoh surat yang telah mendapatkan kelulusan pada tahun April 2011 dan untuk semua polis bantuan ini diwujudkan berdasarkan punca kuasa ataupun Akta Polis 41/62/62 dan Peraturan Polis Bantuan Polis 1997, yang mana Ketua Polis Negara boleh ataupun organisasi menubuhkan polis bantuan menggunakan apa-apa nama, yang mana pegawai polis bantuan ini bermaksud orang yang dilantik di bawah Seksyen 47 Akta 1967 yang diberi kuasa dan keistimewaan untuk menjalankan tugas polis di suatu kawasan yang ditetapkan di bawah kawalan. Contoh bermaksud polis bantuan dalam kawasan UiTM, dalam kumpulan UiTM adalah polis, sama seperti mana bidang kuasa yang dibutuhkan oleh seorang anggota polis.
Okey, tuan-tuan lihat polis bantuan, itulah polis dalam kawasan UiTM. Tapi di luar kawasan UiTM, kuasa tersebut terbatas di dalam kawasan saja, bukan di luar, kecuali menjalankan tugas ataupun program-program yang melibatkan UiTM. Okey, next. Ini section 20 atau polis apa tugas-tugas yang boleh dilaksanakan. Okey, menangkap semua orang yang diberi kuasa oleh undang-undang yang ditangkap, memproses risikan keselamatan, menjalankan pendakwaan. Ini di UiTM masih belum lagi. Kita perlu mendapatkan permohonan so mungkin dalam kami soon lah. Okey, kemudian memberi bantuan melaksanakan mana-mana undang-undang berhubungan dengan hasil, akses, kebersihan, kuarantin, imigresen dan pendaftaran. Ini adalah tugas-tugas polis. Memberi bantuan dan mengenakan keteraman di pelabuhan, kita tak ada. Kita lebih kepada kawasan kampus. Ini secara umum sebab ada polis bantuan di pelabuhan, di airport, melaksanakan saman sepina wadah mahkamah. Okey, ini ada. Tapi di dalam UiTM kita hanya keluarkan saman berdasarkan Akta 174, iaitu yang melibatkan pelajar UiTM sahaja. Okey, ini mempamerkan maklumat, melindungi harta yang tidak dituntut, hilang mencari punya sita. Ini adalah mostly adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh polis. Okey, so adalah perkara yang berkenaan dan ada perkara yang tidak berkenaan. Okey. Okey, ini secara keseluruhan lah, daripada keluar masuk kampus, lalu lintas, keselamatan sehinggalah kawalan pencegahan dadah. Yang lain-lain tu biasalah adalah tugas-tugas keselamatan yang memang biasa dikuatkuasakan. Okey, piagam pelanggan. Okey, pertama adalah sebarang kes kita letakkan tempoh sekurang-kurangnya 7 minit. Tuan-tuan buat laporan, kita akan sampai paling kurang 7 minit. Tapi lazimnya yang berlaku biasanya kita 1-2 minit kita dah sampai dah. Okey. So menurunkan trend kadar jenayah 1%, menurunkan trend kadar pelanggaran peraturan 10%. Kemudian kita kemudian tindakan susulan ke laporan kejadian dalam tempoh 5 hari. Maksudnya tuan-tuan buat report kepada kita dalam masa 5 hari, tindakan telah pun dibuat. Dan kita laporan akan kita hantar kepada agensi yang berkenaan lah. Kemudian nombor 5, memberi maklum balas terhadap permohonan perkhidmatan daripada segi apa sahaja melibatkan program, parking dan sebagainya lah. Kemudian yang ke-6, menambah baik secara berterusan prestasi dengan mengurangkan aduan negatif pelanggan. So kita ada buat soal cerdik, apa sahaja aduan kita akan teliti dan analisa satu persatu untuk penambahbaikan. Alright. So kami berikhtiar untuk memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan. Okey, seterusnya untuk perkhidmatan kepada pelajar. Yang ini tuan-tuan pelajar-pelajar semua mungkin kena ingat lah. Yang pertama adalah kawalan keselamatan dan keluar masuk kampus. Kita akan buat. Kita ada pintu 1, pintu 2. Saya akan tunjukkan sebentar lagi pintu dan waktu pengoperasian pintu. Kemudian kita ada menerima laporan kehilangan jenayah 24 jam, kehilangan dan jam 24 jam. So tuan-tuan boleh datang ke kami punya kaunter, di mana kaunter kami memang beroperasi selama 24 jam. Kemudian pendaftaran pelekat kenderaan pelajar, yang mana pelajar yang tidak mendapat kemudahan kolej boleh memohon pelekat kenderaan untuk kemudahan mereka. So namun yang mana kolej hanya yang mendapatkan kelulusan atas sebab-sebab tertentu sahaja yang dibenarkan. Okey. Kemudian yang keempat, bantuan tunjuk arah. Ini adalah program penguasaan Akta 174, kesalahan lintas dan juga kerjasama penguasaan sosial rupa diri pelajar bersama pihak fakulti. Kalau lalu lintas, isikan maklumat dengan pesawat risiko dan pastikan semua warga kampus selamat sepanjang berada dalam kawasan kampus. Okey, kita ada 4 pintu. Okey, kalau tuan-tuan tengok pintu 1 sampailah pintu 4. Pintu utama kita adalah pintu 1, iaitu pintu 1 ini dia di section 2 lah, dia ada robot. Kalau pintu 2 ni dia penerima dia adalah Jekyll, pintu 3 ni adalah hotel. Pintu 4 sekarang ni tidak berfungsi, hanya berfungsi ketika convocation sahaja. Okey, yang ni kita kalau tuan-tuan tengoklah peta Kolej Mawar-nya di sini. So pintu 1-nya adalah di sinilah. Ni adalah robot. Pintu 1 ni timingnya memang 24 jam. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Pintu 2 entrance tu adalah di sinilah. Pintu 2 ini adalah Jekyll. Pintu 3 di hotel. Kan, yang akan dibuka pada waktu kerja untuk peak hour. Dan pintu 4 ni yang dekat LRT 3 ditutup
hanya akan dibuka untuk laluan keluar saja ketika convocation. Okey, ini adalah jadual pintu lah. Pintu 1 24 jam. Tuan-tuan boleh menggunakan penguasaan pintu selama 24 jam itu. Pintu 2 pula yang mengalir ke Jekyll, kita akan buka 6 pagi sehingga jam 11.30 malam. Dan pintu 3 ini adalah waktu-waktu dia lah, ditutup pada hari Sabtu dan hari Ahad. Okey, pintu 4 memang kita tutup lah. Okey, bagi waktu pengoperasian di kediaman Kolej Mawar, dia kalau ikutkan pintu utama yang sebelah pusat kesihatan tu, kita akan buka office hour lah. Lebih kurang office hour diawalkan 6 pagi hingga jam 5 petang. Kemudian pintu besar di sebelah data cendekia sampai ke malam. Pintu kecil pun sampai ke malam. Dan kalau di teratai, kalau ada pelajar teratai kat sini, sehingga jam 9 malam saja. Okey. Kerana kolej kelima, satu lagi kolej kelima ni dia tak ada masa sebab dia tak ada pagar di sekitar dia. Okey, bagi keselamatan di kolej kediaman, ini antara beberapa perkara yang kita perlu sentiasa ingatkan pelajar. Yang pertama, dinasihatkan untuk sentiasa menjaga barangan peribadi semasa berada di kolej, terutamanya laptop dan juga barangan berharga yang lain, wallet, duit, barang-barang elektrik kan. Kemudian pastikan pintu sentiasa ditutup dan berkunci walaupun pergi ke toilet. Tuan-tuan kena ingat tu. Kemudian barisan DPK di setiap kediaman diharapkan dapat membantu menjadi mata dan telinga polis bantuan. So sekiranya tuan-tuan ada maklumat atau polisikan dan sebagainya, ataupun orang yang tak dikenali dan dicurigai, tuan-tuan boleh terus kontak polis bantuan untuk kami kenal pasti siapakah orang yang dibuat aduan tersebut. Okey. Kemudian 4, melaporkan segala isu-isu jenayah yang berlaku dalam kawasan kolej, kediaman maupun di sekitar kampus. Yang kelima, sentiasa mengingatkan pelajar yang tinggal di kolej agar sentiasa memperhatikan peraturan kolej, kediaman dan universiti. Okey, ini ingat mengingatilah di antara pelajar. Okey, ini adalah 174 akta yang kita guna pakai kepada pelajar yang untuk pelajar-pelajar UiTM. Ini antara jenis-jenis kesalahan yang saya perlu sebutlah dan tuan-tuan perlu tahu, iaitu yang pertama, akti pelajar persatuan ini perkara 10, menjadi ahli persatuan yang menyalahi undang-undang, tuan-tuan tidak boleh. Menjadi ahli persatuan yang boleh mengganggu keamanan institusi, tak boleh. Aktiviti politik dalam kampus perlu mendapatkan kebenaran, tapi by right memang tidak dibenarkan lah. Menyatakan sokongan kepada makna pertubuhan yang melalui undang-undang pun tidak boleh. Larangan memungut wang melalui pertubuhan pun tidak dibenarkan, dan mengatur perhimpunan tanpa kebenaran. Okey, ini maksudnya adalah tanpa kebenaran. Okey, ini jenis-jenis kesalahan ya. Antara larangan am lah, berkelakuan ataupun sama di dalam ataupun di luar kampus yang boleh mendatangkan mudarat di kepentingan ataupun nama baik institusi. Tuan-tuan kena ingat, walaupun tuan-tuan melakukan kesalahan di luar, sebab tuan-tuan carry ataupun membawa nama sebagai pelajar UiTM, tuan-tuan boleh mencemar nama baik. Ia merupakan salah satu kesalahan di bawah Akta 174 dan boleh diambil tindakan. Okey. Melanggar mana-mana peruntukan undang-undang bertulis. Okey, ini tuan-tuan faham. Mengendalikan atau apa mengganggu atau menyebabkan kegiatan dengan apa cara yang diganggu pengajaran ini, mengganggu gugat sebarang proses pengajaran, pengajian ataupun penyelidikan lah. Okey, menahan, menghalang ataupun mengganggu kaki tangan pegawai atau institusi menjalankan tugas. Menghalang jawab awam menjalankan tugas pun merupakan antara salah satu juga kesalahan. Okey, ini saya sambungkan tadi, menahan pelajar daripada, tuan-tuan menahan kawan-kawan daripada pergi kuliah pun salah. Tutorial ataupun kelas, tuan-tuan tidak boleh mengganggu orang lain. Mereka ada privasi mereka ada hak mereka sendiri. Okey, mengatur atau boikot sesuatu peperiksaan, okey, rosakkan dengan apa cara, barang, harta, benda universiti, usik atau ganggu melalui benda projek, barang atau harta. Okey. Yang ini melanggar atau tidak mematuhi apa arahan kehendak pegawai perpustakaan, ini di library lah. Perlu ikut peraturan yang telah ditetapkan. Membawa masuk atau keluar ke dalam atau dalam bilik, membawa atau daripada bilik peperiksaan kecuali apa-apa kertas, dokumen atau gambar kecuali dibenarkan oleh pemeriksa. Berhubung dengan mana pelajar pada waktu peperiksaan. Ini lebih kepada meniru ataupun curang dalam menjawab peperiksaan.
Okey, yang ni menerbitkan dokumen penulisan rencana lain yang menyalahi peraturan UiTM. Aktiviti pelajar di luar kampus tanpa kelulusan, bekerja sambilan ni perlu ada kelulusan ataupun yang dibenarkan lah. Tuan-tuan boleh rujuk pada pihak polis. Bantahan kepada pelajar terhadap ketidakmasukan daripada orang kampus. Sebarang bentuk perjudian judi tidak dibenarkan. Minuman keras pun mengedar atau menjual dalam kampus tidak dibenarkan. Bahan lucah juga tidak dibenarkan. Kesalahan berkaitan dadah dan juga racun. Okey, jenis-jenis kesalahan yang lain berkaitan dengan kebersihan, membuat bunyi bising atau mengganggu, ini jenis kesalahan lain lah. Tinggal atau tempat tidur selain daripada bilik asrama, menumpang di bilik asrama lain, memasuki bahagian larangan kampus atau pembangunan, kesalahan berkaitan kad pelajar. Tuan-tuan perlu mempamerkan kad pelajar. Kad pelajar ni bukan saja disimpan, perlu dipamerkan juga. Okey, salah tuan, kesalahan sasiah rupa diri seperti yang telah ditetapkan dalam bina, tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, kesalahan kompaun terus di bawah pertukan 26A atau 174 merangkumi kesalahan berikutlah: ingkar arahan pegawai perpustakaan, kesalahan sasiah rupa diri pelajar, mengenai kebersihan dalam kawasan kampus, buat bising, kesalahan tinggal atau tidur daripada asrama yang diperuntukkan, tidak membawa atau mempamerkan kad pelajar. So tuan-tuan kena pakai sentiasa, yang mana pegawai tata tertib sama ada polis bantuan ataupun staf yang lain boleh mengeluarkan kompaun terus. Okey, so ini adalah tindakan. Tuan-tuan kena save nombor ni yang atas 55443999 dan nombor yang kedua adalah 55442157. Ini adalah hotline polis bantuan 24 jam atas apa-apa perkara yang melibatkan keselamatan. Tapi kalau tuan-tuan call untuk pengasahan perkara-perkara yang tertentu melibatkan universiti di luar waktu pejabat pun, insya-Allah pihak anggota kami yang bertugas akan cuba untuk entertain sebaik mungkin. Yang pertama, simpan nombor telefon ini dalam handphone anda. Tuan-tuan kena save. Okey. Okey, saya susut jawab, saya rasa tak ada. So last sekali penutup keselamatan anda adalah keutamaan kami. Dan saya harap tuan-tuan dapat belajar dan juga menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar dalam kawasan kampus dengan aman, tenteram dan sejahtera. Dan saya minta, sekiranya ada berlaku apa-apa masalah, ancaman melibatkan ketidakselesaan, tuan-tuan boleh hubungi nombor yang saya berikan tadi, yang mana ia amat penting. Maklumat anda ataupun berkaitan tentang orang lain di sebelah bilik anda ataupun sebagainya yang anda tahu, untuk tindakan awal kami mencegah lebih baik daripada beruban. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas masa untuk anda mendengar sedikit terima ringkas daripada pihak kami pihak polis bantuan. Mengucapkan tahniah dan selamat datang ke keluarga UiTM. Tuan-tuan adalah pelanggan kami dan insya-Allah kami akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Tahniah, selamat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.